Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Ayung's Kitchen. Jangan lupa like, subscribe dan share ya. Untuk menu kali ini, Ayung nak kongsikan resepi hidangan kampung yang membangkitkan selera, iaitu sambal ikan tilapia bersama terung pipit atau juga dikenali dengan terung rembang. Gabungan isi ikan tilapia yang segar dan manis digoreng garing, digaul bersama terung pipit yang rangup dan sambal yang pedas sangat sedap dimakan panas-panas bersama nasi putih. Jom kita mula masak. Bahan-bahannya: ikan tilapia yang telah dibersihkan, dilumur dengan garam, kunyit dan sedikit tepung jagung. Cili besar secukupnya, 1 biji bawang besar, 4 ulas bawang putih, 1 keping asam keping, setengah mangkuk terung pipit yang Ayung telah bersihkan dan buang tangkainya, 1 sudu kecil garam, 1 sudu besar gula perang, 2 sudu besar sos ikan, 2 sudu besar sos tiram, sedikit serbuk perasa kalau suka. Bawang besar Ayung potong kasar, bawang putih juga Ayung potong kasar. Kisar ke semua bahan-bahan bawang besar, bawang kecil dan cili besar merah dengan air secukupnya. Sini Ayung kisar semua bahan sehingga agak halus. Mula kita goreng ikan tilapia sehingga garing. Goreng dengan api sederhana panas. Apabila sebelah telah masak, kita balik-balikkan ikan supaya dia masak keseluruhannya. Apabila telah masak, kita angkat ikan dan letakkan ke atas pinggan. Kita tumis bahan kisar tadi sehingga naik bau dan pecah minyak. Pastikan kita masak cili kisar ini sehingga betul-betul pecah minyak. Bila dia telah mula pecah minyak, kita boleh masukkan gula perang, gaul rata. Kemudian bila betul-betul garing, kita boleh masukkan sos tiram, sos ikan, garam, serbuk perasa, gaul rata.
Dan masukkan juga asam keping. Kita periksakan ikut cita rasa masing-masing. Kemudian kita boleh masukkan terung pipit. Biarkan sambal merenih seketika supaya ia sebati. Kemudian kita boleh curahkan kuah sambal ke atas ikan yang telah siap digoreng tadi. Alhamdulillah, nampaknya siap dah sambal ikan tilapia kita dengan terung pipit. Dah siap untuk dihidangkan. Memang amat sedap sekali dimakan dengan nasi panas-panas. Isi ikannya begitu lembut sekali. Terima kasih ya kawan kerana sudi menonton, dan sehingga bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.